hadis tu. Oh. Itu daripada hadis Tirmizi. Ya. Hadis tentang bongkok badan saja yang saya tahu, yang ada wallahu alam. Yang tentang cium tangan saya tak pasti daripada mana larangannya. Cuma hadis Tirmizi juga. cium tangan disebut Dalam hadis yang sama. Itu pasti ya. Seorang dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau seseorang datang dan membongkokkan badan untuk bersalam, dia kata Rasulullah melarang. Dan setelah itu Dia yang ada tu cium takbil, cium pipi. Itu ada riwayat, tapi cium tangan saya tak pasti. ini dalam bahasa Inggeris dia kata kiss lah, tak tahu. Kiss apa? Kiss tangan ke kiss pipi? Dia kata kiss. Kiss tu banyak mana tu? Minta cek balik, anda tak pasti. Wallahu alam. Cuma membongkok badan. Membongkok badan ni pada asalnya kepada manusia la tarka'u li ghairillah, kata Nabi. Jangan kamu rokok kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bongkok badan tak boleh. Ini benda yang dilarang. Tapi telah menjadi satu budaya dalam masyarakat Melayu. Assalamualaikum. Dia jadi tak tahu dia jadi pasal apa, dia nak tunduk dulu. Jadi cuba budaya yang menyelisihi syarak. Boleh kita benarkan? Tak boleh. Kita kena usaha tegakkan badan kita. Begitu juga salam tepuk dada. Dia nak bersilat juga. Salam tepuk dada ataupun salam dia cium tangan dia sendiri. Tak tahu pasal apa. Kalau kawan tu pakai minyak wangi ke, ada alasan juga sebab dia nak ni. Tapi kalau kawan tu tangan dia buat apa-apa ke, tangan dia pegang petai ke apa ke, takkan kita nak cium. Betul, dia memang jadi. Mai mana kita tak tahu. Jadi ini sebenarnya salam yang biasa saja. Kita yang cuba mengadatkan benda tersebut dengan budaya-budaya yang tak sepatutnya. Kita yang cuba, kalau salam cara dia macam ni. Ada orang salah sampai sini. Assalamualaikum. Pak, dia pegang lengan kau tu, pegang lengan kau ni. Apa tak lagi dia salam macam ni, rodek dalam. Hak tu kacau. Salam mana salam ni? Salam kau. Yalah kalau pik nuri. Kalau pik nuri, yalah. Ayah tak bagi apa kan ni. Jadi kita tak tahu mana budaya-budaya seperti ini. Ada salam dia nak tanda dia daripada kumpulan ni dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang menyelisihi syarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,